Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa man wala. Hari ini merupakan hari kedua bagi sesi daurah FAMSA yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Manan Lubis di Ma'had Mustafa. Jadi pada pandangan saya, setelah melalui dua siri dan beberapa hari daurah ini, perbincangan dalam FAMSA ni adalah satu perbincangan yang memberi gambaran awal kepada permasalahan kewangan semasa kita pada hari ini. Jadi saya rasa semua pihak daripada mana-mana latar belakang masyarakat, sama ada daripada kalangan orang awam atau juga kepada pelajar-pelajar sama ada daripada akademik ataupun pelajar-pelajar pondok adalah sangat bermakna untuk mengikuti daurah ini, kerana ia dapat memberi gambaran awal kepada kita berkenaan dengan permasalahan kewangan semasa. Dan juga paling penting sekali, Al-Fadhil Ustaz Manan Lubis menyusun dalam FAMSA ni mengikut ibarah-ibarah kitab turas, yang mana ia menjadi satu bentuk sandaran lah kepada kita yang belajar agama ni untuk memahami wakil ataupun keadaan semasa kepada permasalahan kewangan kita pada hari ini.